Morning. Nama tempat ni, oh susah soalan tu. So untuk breakfast kita ada Bila. Yes. Aku nak tanya ni lah macam mana nak sebut 1 sampai 10 ada Vietnam. Untuk breakfast kita ada nasi lemak. Ni apa? Nasi goreng. Nasi lemak, bihun goreng. Somehow kan, setiap kali aku ada breakfast mesti orang lain punya nampak lagi sedap. Kau tu tengok dia orang punya nampak sedap ni. Weh ada udang. Tak, yang tadi pula tengok ada telur tu. Kita kan macam ayam yang tak selera ni. Macam panas kan. Dia rasa sambal dia sedap tau. Tapi tak apalah. Okay, makan-makan everyone. Walaupun berempat, kita orang okay je. Yang lain kat belakang. Lupakan kita orang. Sekarang ni kita orang dah sampai tempat breakfast. Bismillah jom sikit. Kita orang baru sampai tempat breakfast and just now di dalam 1 jam perjalanan ke 2 jam? Tadi ke? Sejam je rasa. Kita sampai tadi dalam suku. Kita dalam 1 jam perjalanan and kita dah sampai kat tempat breakfast. So nama tempat ni unknown. Rasa macam dah lama. Rasa macam dah lama. Okay, nama tempat ni Banca Pebor. Banca. Betul ke ni ke kau hantam ni? Playboy. Aku baca kat situ. Okay, saya percaya dia Banca Peboy. Okay. Boleh gogo lah, gogo. Dekat sini kita akan minum ais coffee terakhir dekat Dalat, is it? And then kita ada bungkus makanan. Basically our tour guide bungkuskan yang gambar saya tunjuk tadi. Yang saya tunjuk tadi, that's why. Ada sotong, ada udang. Dah lah, potong kaki gang. Ingat kata boleh tambah kopi. Tambah kopi tak boleh pun jadah kopi ke sikit benar Tak macam boleh ni. susu boleh. Okay, Lagi mahal ke susu lagi mahal? Aku baru nak ambil gambar dia dah. So the ice coffee is here. Memang kuantiti dia macam tu tau korang. Jangan tanya kenapa, aku tak sedut lagi. Ataupun sebelum dia orang bawa, dia orang dah sedut. Memang sikit. Tak kot, tak logik. Haus sikit. Nasi sikit. Habis. Tak, disebutkan sikit. Memang kau hampir jatuh. Panas dulu bagi ais air. Tak dulu. Okay, saya tak nak kata susu tu on purpose ya. Nak rasa dia punya coffee pure. Bismillah. Kau dah suruh help apa? Suap pula. Wih, kopi dia sumpah banyak dah dia. Pekat gila. Macam mana aku nak tidur je lagi? Tapi tak ada. Aku rasa tak ada lah. Alah. Tak kacau kat bawah tu. Okey tak? Manis dia? Dia susu. Sedap. Sebab dia tak kacau dengan susu. I tak kacau lagi dengan susu. So memang rasa dia memang Very pure. Very pure. rasa dia macam memang dalat punya rasa. Okay. Cuba bagi honest review. Okay, angkat straw. Kita tahulah angkat straw macam mana. Okay, sedap. Oh, memang sur. Oh, pekat kan? Sedap. Sedap kan? Pekat kan? Dia bukan pekat yang kita tak boleh terima. Tapi dia pekat dia tu macam manis juga. Yes. Tak kacau susu lagi kan? Memang sedap. Sampai susu. So guys, sekarang ni kita dekat tempat makan tadi. So I said that I want to show you guys the view. So this is the view. Sangat cantik sebenarnya. Dia ada macam tempat, memang tempat ambil gambar dekat situ. Dan dekat situ I took few photos there. And tadi waktu kita orang makan sangat sejuk. Sebab dia punya angin tu memang sangat sejuk. Wow, dekat belah sana macam ada pulau. Oh my god, cantiknya. So guys, kita dah tamat breakfast. Bye tempat ni. Bye. See you dekat tempat lain.
Okay, so sekarang ni kita kena bayar 800,000 dong. 1 juta nak ada 1 juta. Boleh 1 juta? 1 million. 1 million. I change for you. Thank you. Don't forget to change. Baguslah akak ni, dia memang bank kita orang tau. Kita orang kena guna duit dia dulu. 1 orang. 160. Okay. Akak nanti kita orang bayar. Oh yo, tail drift. Wow. Oh my god. Yang belakang okey. Okay. Wow. Seram banget. Orang dalam okey, selamat. Wow, very good on you. Very good. Wow, you very good. Very good. Wah, profesional lah. Dia sumpah tak layan. Kita. Penat dah aku puji. Wow, you very good lah you. Wow. Bahayalah kat belakang. Ya Allah. Kan bahaya. Rasa nak tukang ah. Takut lah dah nak. Nak pegang phone takut. Nak pegang phone takut. Kau jangan. Allah. Okay guys, so gang kita lagi separuh dekat belah sana. Oh, kena slide down ke? Okay, jom saya buat. Ini ya 50 dong 1 orang. Oh, slide 50 dong pula. Ya. Kalau tak slide boleh ke? Nah, ya. Tak nak. Okey, gambar sisi ya. Okay guys, kalau nak turun slide boleh 50,000 dong. Pakailah benda tu. Okay, so I think sebenarnya you guys memang kena pakai spek lah sebab nak elakkan pasir daripada masuk mata. And also dekat sini cuaca memang sangat panas. So kalau tak pakai spek mata memang agak penat dan sakit lah. So diorang ni naik belakang tadi semua. Macam mana okay? Loncat-loncat gitu. Adventure. So after kita dah bergambar sikit around 10 minutes, I think that betul lah kata tour guide, dekat sini memang panas sangat. Okay, actually I think macam mana I boleh cope adalah sebabkan spek ni. Sebab if you tak pakai spek, you punya mata kena pandang white sand tu directly. So somehow dia akan jadi silau yang sangat sakit because everything is white here. Nampak belakang, depan, kiri kanan, everything is white. And also bila kita pakai, so bila ada spek ni, dia macam bantu untuk tak bagi silau lah. Actually kalau pakai cap pun lagi cantik. Bukan lagi cantik, lagi rasa cool down lah. But I give my cap to my cousin sebab dia macam lebih memerlukan. Macam sengsara je aku tengok dia kat situ. Weh, tak takut ke kak? Style tu kak. Cantik. Aku pun tak tahu untuk siapa. Nak sorang. Oh, faham. Bye. Macam tu bapak seram siap baca doa dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak buat laju. Down finally. I think we spend about how many minutes korang rasa 30 minutes ni? Sejam ke kita kat sini? More than setengah jam dekat sini. And now kita akan turun. Jadi memang seram. Okay, I'm gonna show you guys. Tak dapat ayah. Rugi. Tak boleh jatuh. Tak boleh. Lagi. Seram nak mapuh. Ish.
So basically this is the lake yang connected dengan pasir tu. It is so pretty and now we are going to take group photo. Kat ni. Bunyi air ni sangat tenang. Ya, ya. Kat sini nampak macam dia pasir lagi tau. Belakang tu terus dalam rasanya. If you look at the colour lah. Ni tasik ni. This is a lake. We are heading back again daripada the lake. Weh, abang ni bawa laju, Mat. Weh, abang ni reverse laju, Mat. Weh. Aduh, kepala aku terantuk. Okay, so now kita feeling-feeling sikit minum air. Saya minum air ni je sebab tak minum coconut sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tak cantik. Allah. Dah korek dengan straw je ni. Dia punya isi. Senang sikit nak sedut. Dah nak habis dah. Oh, sedapnya air sejuk. Tu dia tengah ambil. Alhamdulillah. Okey. Sama. So we are going to have our lunch at this Ali Halal. I think it's Ali, A-L-Y, Lai. I don't know. Wow, ini ke makanan kita? Allah, ikan tu lagi. Alright, so makanan dah tersedia. We have a lot of foods here. Okay. What's line? Ni bawa sayur. Ni yang tukang masak ni. Ni tukang masak. Wow, dia bagi kita iced tea. Boleh tak dia ambil taste test iced tea? Bismillah. Ice lemon tea ke ni? Macam rasa lemon ke tak? Tebalan apa ni? Asam balik. Oh, sedap oh. Air dia refreshing. Dia macam ni tau, macam dapat ais batu di tengah hari yang panas. Wih, nikmat. Memang nikmat. Katanya kalau makan dengan roti ni sedap. Bismillah. Bismillah. Faham? Faham? Understandable? Sedap oh. Roti ni sendiri sedap sebenarnya. Thank you, Mak. Kakak nak roti? Sedap. Sedap, sedap. Banyak sedap. Menyengat eh? Bawang putih boleh tak? Okay. Yeah.
So this is our room here. This is a toilet. Okay, ada bidet, lulus. And then we have a big mirror here. We have sink. And also kita ada shower. Wow. Bilik ni honestly lagi cantik daripada the one that kita duduk dekat Dalat. Toilet dia lebih besar. And here we have like side bed punya table. And then kita ada bed. And then ada TV. Dia also bagi macam this cerit. And also ada cawan. And then ada and here is the almari, wardrobe. Sini ada macam tingkap, but I don't think it function pun. Tak ada apa-apa pun kat tingkap ni. And then right here kita ada another mirror, big mirror, so we can do our makeup here. That is our food. And ada laci and all lah. So that is it. Very cute room. Hello, you guys can see me there. And ada aircon also. Ada aircon. Bilik ni ada aircon. Amazing. Maybe sebab dia tak sesejuk Dalat, so kita kena tambah aircon. Compared to Dalat, memang sejuk sendiri. Tak ada aircon. So yeah, I think I love this room. Dia walaupun dia small, but it is very compact and selesa, I think. Wih, cantiknya, cik. Cantik tak? Semua kain sama material dia. Semua chiffon. Wow. Cotton ada? Ni apa nak pakai kain dia? Sedap, sedap kain dia, sedap. RM6. Okay guys, so this is the Bismillah Tours and Travel punya HQ kot. Basically our tour guide daripada sini lah. Wow. So I think you guys boleh come dengan Bismillah Tour sebab so far so good. So far semuanya okay, berjalan lancar. So kita dekat Ho Chi Minh punya street, one of the street. And sekarang ni kita on the way pergi makan malam. We are just waiting for the others. Sementara tunggu semua orang, kita tengok-tengok dulu ada apa yang boleh sightseeing dulu. Yes, basically window shopping lah, window shopping. Sebab tengah tahan nafsu, nak membeli. Sabar tunggu besok je. Besok memang ada official day untuk shopping. Yes. So malam ni kita just akan tengok and compare harga, I think. And tengok if ada yang kita terfikir-fikir sampai tidur terfikir-fikir. If sampai tidur terfikir-fikir, then kita akan beli. Gitu. Itulah cara dia guys. Oh, nanti kita akan makan dekat sini, Osman. So we are trying this halim, halal kopi Vietnam. Wow. Pakcik reti cakap bahasa Melayu ke? Ya. Oh, okay. RM20,000. Ini pure Vietnam. Wow. You guys can find this halim. Kopi lagi ya? Saya satu. Kita share dulu nak Ma? Nanti boleh try yang lain pula kalau ada kan? Wow, nampak pekat tu. Saya beli ni tepi jalan. This one, harga dia RM20,000 dong. RM20,000 dong. RM3.40. Harga dia RM3.50. Tengok ni. Ini adalah kopi antara kopi yang paling banyak yang kita orang pernah minum. Okay. Selalunya cawan dia pendek ni. Pakcik jual botol ada 3. Selalunya cawan dia pendek ni. Air dia banyak ni. Wih, bestnya. Bismillah. Baru ke kita sebelum nak campur. Sedap Tapi memang tak ada separuh. Ya, kalau dekat Dalat yang separuh tu RM30,000. Yang ni boleh lah tinggi. Ada satu-satu $20,000 dong. itu tu. Esok lepas nanti siapa suka bau bau macam tertutup tu macam hijau tak ada kolak-kolak. Alhamdulillah. Thank you for the food Allah. Apa? Saya orang balas. Okay everyone. Tak ada siapa yang nak bacakan doa makan ke? Alhamdulillah, syukur-syukur, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Amin. So now kita nak pergi market. Kita akan melintas dekat jalan ni. Dia a little bit seram sebenarnya sebab motor laju. Motor laju lah sebenarnya, sangat laju. Tunggu Mama. Kenapa Mama? Kenapa lama pergi buat baik? Dan yang tu pindu berapa ringgit kalau datang hotel RM2. Dia nak promo kedai dia. Okey, jom. Wow. So now kita berada di celahan kedai-kedai ni. Banyak yang dah tutup. And actually bila kita tanya harga, diorang ketuk kau-kau tau. Sebab I know diorang akan ingat yang kita ni akan minta kurang. So dia ketuk tu tak masuk akal. Faham tak? Tak masuk akal. For example lah benda tu benda yang nampak murah je, benda biasa je. Bila kita tanya berapa, sejuta. Sejuta dong. So macam walaupun kau nak ketuk harga, jangan teruk sangat. Bila ketuk teruk sangat tak ada mood dah nak beli. Bulan lawa malam ni. Takkanlah gambar bulan dekat tak kita rasa. Wow, look at the moon. So pretty. Ui lawa. Hi guys. So our next stop is Saigon Central Mall. Mall, nak masuk mall masuk mall macam Mochi jom tak ada lighting. Allah. Memang tak ada bawa anak kecil di sini. Aku rasa turun, aku bukan aku balik tau. Tak ada tertinggalan, takut aku. Memang gila. Shibuya apa? Shibuya Crossing. Shibuya. Hijau. Okay, let's go. Hijau. Seram tau sebab ramai yang langgar traffic light. So guys, kita berjaya cross jalan. Agak menakutkan tapi we made it guys. Not everyone can do. Tak adalah, gurau je. Tapi berlari lah. Penat kau. Tapi jujur Li, yang ni macam high end punya shop Kalau you guys tengok semua high end ni. Tengok apa? Macam tak ada disco. Bersace ni. Bersace pun ada. So sebenarnya saya sangat suka pergi ke shopping mall sebab ada aircon dan agak selamat, ada kenderaan. So I think this mall memang banyak jual baju lah ataupun bag, jam. Kita lari-lari macam kita. Kita lari macam atlet. Tidak jodoh tak salah jenis. Tak, tapi kalau tengok dia punya kedai macam tak ada yang menarik. So memang kedai dekat sini memang semua yang untuk shopping yang mahal lah. Literally tak ada satu kedai pun yang macam normal shop. Serius tak ada satu kedai pun yang normal shop. So now we are heading to Saigon Square. Yang tu macam lagi logik kot harga dia. Harga maybe lagi okay, but actually diorang macam dah nak tutup dah. Aku dah move on dengan AIA. Weh takut weh. Jom. Lari mama, mana mama cepat. Mama. Iki lari macam dia lari pelan-pelan tu.
lah, tu dekat sini lah Syida. So cute. What the pole? I love Vietnam. Wow, cantiknya. Vietnamese coffee, cantik. What are you recording? Just recording the sound of Vietnam. The real sound of Ho Chi Minh at night. The real situation in Ho Chi Minh, guys. Kakak rasa kakak boleh survive tak kalau naik motor kat sini, jujur? Cannot. I rela jawab motor dekat Malaysia. I cannot survive. Tak boleh lah. I cannot survive. Dia ambil lesen macam mana? There's no rules. DPJ dia cakap macam mana? Macam ni lah. Okay, lampu merah, jalan. Kalau berhenti, gagal. As long boleh. Oh, tengah tunggu. So sekarang ni basically our hotel is on the other side of the road, dekat belah sana, nampak? Kita kena lintas and kena jalan sikit dan kita dah sampai. So I think our hotel is also very strategic sebab hotel kita ni dia macam ada dekat center of the place of Ho Chi Minh. So sangat senang lah, dia walkable kan? Dia walkable but scary. Menakutkan jugalah, tapi masih boleh berjalan. Yes. Boleh berjalan. So now kita ada dekat this one lorong. Kita dah lalu belum lorong ni tadi? Belum lalu. So kita belum lalu lagi lorong ni. Salam. Tak, maybe sebab I nampak Kakak Spa lagi kot. Tadi dah nampak dah Kakak Spa and now another Kakak Spa. Okay, so ini basically kedai yang ada dekat area depan hotel kita orang. But most of kedai dekat sini memang fixed price tau. Dia dah disclaimer awal fixed price. So if fixed price cannot lah. Kamu cakap boleh. Sian ni masing-masing sakit. Dah tua dah. Datang Vietnam sakit semuanya. Sakit semuanya. Datang Vietnam sakit semuanya. So this is Dalamnya ada satu saja. dah tinggal kot. Jom tengok. Dekat kaunter tu kot. Jom. Beli berapa lah? Banyak pula tu. Bingung dia tinggal baju. So another halal stop untuk air. Dah penat dah minum kopi sebenarnya. Oh, biasanya mancung kat sini RM10 boleh bayar. Apa dia? Ya, cawan tu RM5,000. Oh, okay lah, not bad lah. Boleh lah. Alright, so cuba try sikit. Rasa apa? Coklat, air coklat. Sedap coklat? Biasa je. Biasa tapi sedap. Sedap. Biasa tapi sedap lah. Dia macam rasa manis yang Milo buat tu. Kau cover kan? Kau cover sebab pakcik tu kat situ kan? Kau cover sebab pakcik tu kat situ kan? Sekejap. So, kali kedua dah minum hari ni. Basically tadi kita share dengan Mama. RM2,000. Tadi share dengan Mama. Ini pun beli satu cukup lah. Share juga. Air pakcik ni sedap. Ya, kira suka je lah. Wow. Hebat pakcik, hebat. Aku siap buat minum kopi. Sedap. Boleh tak? Lagi nak beli mineral. Kaya pakcik ni. Banyak duit ni. Orang rezeki. So ini kopi tadi. Sur. Macam ni? Cinnamon roll. Masih adik suka. Wow, so cute. Ini Tom and Jerry. So cute. Hello. Swadikap. So kita dekat 7-Eleven. Tapi tak sure mana yang halal, mana yang tak halal. Sebab dia ada keropok pun banyak choice. Wow. Pink salt. Ada nabati. Andrea.
Okay. So now kita akan tidur.